Tuan-tuan dan puan-puan, Jemaah Menteri baru saja meluluskan sebuah dasar penting dalam negara yang melibatkan dasar pendidikan digital. Dan majlis ini adalah tepat pada masanya untuk menyambut dasar ini secara langsung pada hari ini dan memberikan kita satu barangkali melihat lebih jauh bagaimana dasar ini dan program-program serta ekosistem digital keseluruhan untuk memastikan bahawa agenda yang kita mahu laksanakan ini benar-benar tercapai. Dalam dunia semakin bergantung pada teknologi, sistem pendidikan Malaysia turut beradaptasi dengan memperkenalkan pendidikan digital. Oleh itu, adakah kita sudah benar-benar bersedia? Pendidikan digital bukan hanya melibatkan penggunaan alat dan bahan digital, tetapi juga melibatkan perubahan besar dalam cara pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, dalam hal ini, semua pihak terlibat melaksanakannya. Untuk PPD Tampin, memang kita telah bersedia sepenuhnya 100% untuk pelaksanaan sekolah digital. Pada program-program yang kita akan laksanakan di kalangan guru-guru, contohnya pengaplikasian dalam Pelantar Delima, kita akan perkasakan pada tahun ini. Dan saya harap di kalangan guru-guru akan melaksanakan program-program yang terbaik kepada pelajar-pelajar kita semua. Bagi memastikan sistem pendidikan kita bersedia, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil pelbagai langkah proaktif seperti latihan intensif untuk guru-guru, penyediaan bahan digital yang relevan serta penambahbaikan infrastruktur. Sebenarnya KPM ada banyak menyediakan kursus-kursus lah untuk guru-guru belajar dari masa ke semasa, sama ada di tempat-tempat pusat-pusat pembelajaran ataupun juga secara online. Jadi juga ada kelas-kelas webinar online yang kita boleh belajar. Terutama sekali apa apps yang ada pada Delima, kita memang disediakan khusus untuk kita belajar di masa ke semasa lah. Teknologi bukan sahaja mempercepatkan proses pembelajaran tetapi juga membuka ruang untuk pengalaman pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Saya setuju dengan penggunaan bahan digital dalam pembelajaran kerana bagi saya bahan digital ini banyak memudahkan saya untuk pertamanya memberikan pelajar pengalaman untuk belajar secara digital. Keduanya adalah untuk mencari bahan kepada pelajar untuk mendekatkan pelajar antara dunia luar dan pembelajaran dalam kelas. Dan yang terakhir adalah bagaimana saya ingin mengimplementasikan PAK 21 ataupun pembelajaran abad 21 itu supaya pelajar dapat menyeimbangkan antara digital dan pendidikan di dalam kelas. Saya lebih suka belajar menggunakan telefon pintar kerana saya boleh belajar di mana-mana sahaja seperti aplikasi Kahoot dan Quizizz. Salah satu aspek penting dalam memperkenalkan bahan digital adalah kebijaksanaan penggunaan peranti. Di SMK Tunku Besar sendiri, murid dibenarkan untuk membawa peranti mereka sendiri. Tetapi adakah ini dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran atau membawa cabaran baru? Penggunaan peranti di sekolah amat baik dan tahun ini SMK Tunku Besar mengorak langkah. Kita pihak sekolah membenarkan para pelajar kita membawa gadget berupa laptop atau tab dan biasanya smartphone lah, dan penggunaan peranti ini mestilah digunakan dalam bilik darjah dengan cara yang berkesan. Untuk itu kita perlu ada garis panduan kawalan agar penggunaan handphone dapat dimaksimumkan. Oleh itu setiap pelajar semua sedia maklum, semua smartphone kita daftarkan dan penggunaan dalam bilik darjah mestilah di bawah kawalan guru. Para pelajar mesti pastikan handphone mereka dalam keadaan selamat, tidak berlaku kecurian dan sebagainya. Okey, dan penggunaan bebas tanpa kawalan perlu dielakkan. Dengan komitmen dan usaha bersama, kami yakin SMK Tunku Besar mampu dan akan terus memperkasakan bahan digital dalam pembelajaran. Seterusnya, mempersiapkan generasi akan datang menghadapi cabaran global. Sekian saja daripada saya, Nurul Hawa Ashikin, melaporkan untuk TVPSS TBSS.